Hai semua, selamat datang ke sesi penerangan kita pada hari ini. Pernah tak anda dengar orang cakap yang sistem jalan raya, birokrasi atau pendidikan formal kat negara kita ni semuanya wujud sebab campur tangan kuasa luar? Ramai yang terfikir macam tu kan? Tapi sebenarnya, realiti sejarah kita jauh lebih hebat daripada tanggapan tu. Hari ini, kita nak rungkai satu babak sejarah yang sangat mengagumkan. Macam mana pemimpin-pemimpin tempatan, pembesar Melayu kita sendiri, secara aktif memacu pemodenan negeri jauh sebelum kita merdeka. Ini bukan kisah biasa-biasa. Ini adalah kisah kepintaran, strategi dan cinta yang mendalam terhadap kedaulatan tanah air. Okey, jom kita bincang benda ni. Kalau kita tengok balik pada abad ke-19, ada satu mitos popular yang kata pemodenan di tanah Melayu ni 100% diimport dari British. Kononnya tanpa mereka, kita takkan ada sistem yang teratur. Tapi, bila kita gali sejarah sebenar, kita akan sedar yang arkitek pertama ekonomi dan pentadbiran moden kita adalah tokoh-tokoh tempatan. Diorang ni bukan setakat jaga maruah negeri, malah siap rangka visi pembangunan yang sangat progresif. Asas kukuh yang diorang letak itulah yang jadi tulang belakang negara kita sekarang. Jadi, untuk sesi kali ini, kita akan tengok 4 fokus utama. Pertama, pembangunan sosio-ekonomi. Kedua, macam mana diorang majukan pertanian dan perbandaran. Ketiga, strategi pemodenan pentadbiran dan pendidikan. Dan akhir sekali, usaha memperkokoh agama dan komuniti. Kita mulakan dengan bahagian pertama, iaitu macam mana pemimpin kita merintis pembangunan sosio-ekonomi. Kenal tak dengan tokoh korporat abad ke-19 kita? Diorang ni ada wawasan ekonomi yang level antarabangsa tau. Kenal kan? Gandingan bapa dan anak yang memang luar biasa. Long Jafar dan Tengku Menteringah Ibrahim. Diorang ni bukan setakat pembesar biasa yang kutip cukai, tapi sebenarnya usahawan besar. Lombong biji timah, ladang tebu, ladang kopi, semua diorang buat. Larut matang masa tu diubah jadi satu hub ekonomi antarabangsa yang sangat maju. Kota Ngah Ibrahim tu sendiri bukan sekadar tempat tinggal peribadi, tapi sebuah pusat pentadbiran serba lengkap yang melambangkan betapa hebatnya pengurusan korporat berskala besar pada waktu tu. Tapi apa yang paling menarik tentang diorang berdua ni ialah wawasan sosial diorang. Kekayaan tu satu hal, tapi diorang tahu pemodenan sebenar perlukan pendidikan. Bayangkan, tanah Melayu diiktiraf sebagai pengeluar biji timah global, tapi dalam masa yang sama, seawal tahun 1826 lagi, diorang dah bina sekolah Melayu matang. Ngah Ibrahim pula punya berfikiran ke depan, sanggup berjalan jauh pergi Johor semata-mata nak belajar sistem pentadbiran moden kat sana untuk diaplikasikan di Larut. Sikap merendah diri dan sanggup belajar demi kemajuan negeri ni memang confirm satu bukti kebijaksanaan tahap tinggi. Seterusnya, kita masuk ke bahagian kedua, iaitu memajukan pertanian dan membangunkan bandar-bandar utama. Kalau kita bergerak ke utara ke negeri Kedah, ada seorang tokoh yang memang legend. Kalau hari ini kita kenal Kedah sebagai jelapang padi Malaysia, peranan tokoh inilah yang jadi titik tolaknya. Beliau ialah Wan Muhammad Saman, Perdana Menteri Kedah yang pertama. Arkitek agung yang letak batu asas pertanian Kedah ni memang sangat dihormati, sampaikan beliau diangkat sebagai tokoh pembangunan negeri Kedah yang paling ulung. Nak tahu kenapa beliau dipanggil tokoh pembangunan? Visi beliau memang epik. Beliau cetuskan satu idea gila masa tu, nak bina terusan dari Alor Setar terus ke kaki Gunung Jerai di Gurun. Panjang terusan ni 36 km ya. Cuba bayangkan, zaman tu mana ada jengkaut. Diorang gali tanah sejauh 36 km tu guna tulang 4 kerat, pakai alatan tradisional melalui sistem kerah je. Bila terusan Wan Muhammad Saman ni siap, beribu-ribu ekar tanah hutan dan paya berjaya dibuka untuk penanaman padi. Ia betul-betul merevolusikan sistem pengairan dan jadikan Kedah pusat mega pengeluaran padi. Dari utara, kita turun ke selatan pula, ke negeri Johor. Kenalkan Datuk Muhammad Saleh bin Perang atau lebih popular dengan nama Datuk Bentara Luar. Beliau ni memang perintis pembandaran moden. Memegang jawatan sebagai Ketua Jabatan Ukur, beliau catat sejarah berjaya lukis peta lengkap pertama untuk negeri Johor. Dan yang paling power, ketepatan peta ni sangat jitu sampai Jabatan Ukur kat London tu terpaksa akui kehebatan beliau. Kenapa peta ni penting sangat? Sebab bila ada peta yang tepat, British tak berani nak manipulasi sempadan dan rampas tanah kita sesuka hati. Dengan peta inilah, bandar-bandar macam Muar, Batu Pahat dan Endau dibuka dan rancak membangun. Masuk ke bahagian ketiga, ini antara bahagian yang paling strategik. Memodernkan pentadbiran dan pendidikan. Masa British tengah agresif sangat nak kembangkan kuasa, Johor bertindak balas dengan satu strategi birokrasi yang sangat brilian.
Diorang wujudkan 3 barisan pertahanan yang diketuai oleh 3 tokoh genius. Datuk Jaafar bin Muhammad jadi perisai, tugasnya kunci rapat-rapat kedaulatan negeri. Datuk Abdul Rahman bin Andak pula guna diplomasi tajam sebagai senjata untuk tepis asalkan British. Manakala Datuk Muhammad Ibrahim Munshi fokus pada pendidikan masa depan. Ketiga-tiga ni bergabung bertempur. Bukan guna senapang tau, tapi guna ketajaman minda dan sistem birokrasi. Kita cerita lebih sikit pasal Datuk Jaafar bin Muhammad, Menteri Besar Johor yang pertama. Beliau ni seorang nasionalis yang sangat berani dan takkan berkompromi bab kedaulatan. Bagi beliau, Johor boleh terima pemodenan sistem, tapi tak bermaksud kita kena tunduk pada penjajah asing. Kedaulatan negeri kena tunjuk depan-depan dari urusan surat menyurat hinggalah urusan antarabangsa. Ketegasan ini mencetuskan satu langkah berani yang tanpa psikologi British. Bayangkan situasi masa tu. Empire British memang biasa expect bendera Union Jack diorang mesti dikibar paling tinggi walau kat mana pun diorang pergi. Tapi bukan dekat Johor. Datuk Jaafar keluarkan arahan rasmi. Bendera Union Jack mesti wajib dikibarkan lebih rendah daripada bendera negeri Johor. Berani tak berani? Arahan ni bukan setakat isu susunan tiang bendera je. Ia satu tamparan halus ke muka British nak beritahu satu dunia yang kat tanah ni, Raja Melayu dan Kerajaan Johor berkuasa penuh. Tak ada siapa boleh lebih tinggi dari itu. Dan ketegasan ini dipanjangkan lagi dengan polisi birokrasi defensif yang lain. Datuk Jaafar wajibkan bahasa Melayu diguna dalam semua surat rasmi. Lagi best, pegawai British yang berkhidmat di Johor wajib pakai seragam rasmi Johor. Boleh terbayang tak pegawai British kena ikut dress code kita? Dari segi diplomasi pula, Datuk Abdul Rahman bin Andak sangat cekap patahkan hujah British masa rundingan, sampaikan Governor British rasa terancam dan desak beliau dipencinkan awal. Lepas tu, siap ada penubuhan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa pada 1888. Semua ini bagi isyarat yang, yap, kita tengah moden, tapi 100% ikut acuan dan style kita sendiri. Kita beralih ke bahagian keempat, macam mana pemimpin kita memperkukuh elemen agama dan komuniti. Jom kita pergi ke Pantai Timur, ke Terengganu. Di sini ada Tok Paloh, seorang ulama besar yang dilantik sebagai Syekhul Islam zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin III. Pemodenan ni bukan sekadar buat jalan raya atau pelabuhan, tapi kerangka undang-undang pun kena mantap. Tok Paloh buktikan, ulama masa tu bukan sekadar duduk surau bagi nasihat, tapi bertindak sebagai arkitek undang-undang negara. Beliau main peranan penting wujudkan undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu, satu perlembagaan komprehensif yang tutup terus ruang untuk penjajah British manipulasi pentadbiran negeri. Merentas Laut Cina Selatan pula, di Sarawak dan Sabah, peranan tokoh tempatan tak kurang hebatnya. Di Sarawak, Datuk Hakim Imam Abang Haji Mursyidi tubuhkan Madrasah Al-Mursyidiyah dan lebih advance, beliau bersama pemimpin lain siap tubuhkan sekolah kajang khas untuk wanita. Memang inklusif pendidikan kita sejak dulu lagi. Di Sabah pula, pentadbir akal umbi macam Haji Muhammad Arsyad urus tanah, kutip cukai dan pastikan sektor pertanian berjalan lancar. Beliau nilah tulang belakang yang pastikan ekonomi sosial masyarakat kat sana kebal dan berdaya saing. Dan akhirnya, kita masuk ke bahagian penutup, warisan kepimpinan berwibawa. Jadi, poin yang paling penting di sini, bila kita cantumkan kisah tokoh-tokoh dari utara Perlis, kelicikan birokrasi di Johor, ketegasan ulama Terengganu, sampai ke pentadbiran mantap kat Sabah dan Sarawak, kita dapat satu mesej jelas. Sistem yang teratur dan kemajuan yang kita nikmati hari ini bukanlah jatuh dari langit atau ihsan hadiah dari penjajah. Memang taklah. Ia sebenarnya terbina dari keringat dan akal pemimpin kita yang berwibawa. Diorang guna strategi diplomasi, majukan sains pertanian, upgrade pendidikan, tapi pada masa yang sama, pegang kuat pada maruah bangsa. Proaktif terima teknologi luar tanpa gadai jati diri, itulah rahsia kedaulatan negara kita. Lepas kita dengar jatuh bangun tokoh-tokoh hebat macam Long Jaafar, Wan Muhammad Saman, Datuk Jaafar bin Muhammad dan ramai lagi ni, saya ada satu soalan nak tanya anda semua. Nilai kepimpinan mereka yang sentiasa proaktif, bijak berstrategi dan berani berinovasi ni sangat relevan sampai hari ni. Jadi macam mana agaknya anda nak adaptasi DNA kepimpinan berwibawa ni dalam hidup anda sekarang? Sama ada di sekolah, di tempat kerja atau komuniti anda, apa yang anda boleh buat untuk bina masa depan Malaysia yang lebih gempak? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi sertai sesi penerangan kali ini. Jumpa lagi!